kedai ni memang kedai Ada ya, set tadi. sedap. Singgit lagi. Lagi-lagi Kalau korang nak datang sini, korang cari je kedai Bagi set sebelah keting ni lah. mi celup cik. Dapat selok apa dia? Murah dan lagi. So nanti nak tunjuk apa yang ada dia lah. So sekarang kami ada tengah order. Air sirap 5. Tak 5. Ada lagi? Dia ada apa? Kita dari kita dua amat. Ni dia punya menu dengan harga. So tadi kita orang order yang ni. Set pinggang tulang busuk. Harga RM29 per set. Lepas tu kita orang tambah sup keting. Tengok harga dia sup keting. Dalam RM15. Tapi murah lah. Dan sedap. Yang paling penting sedap. Kalau tak sedap tak jadi apa. Macam tu. So kalau korang nak datang, korang datang sini. Sekejap tengok sikit. Yang sedap tak kedai makan ni? Ha? Sedap ke tak? Sedap ke kalau kita makan? Sedap. Tak tahu berapa kali dah kita makan sayang? 5 kali. 5 kali dah. So siapa yang nak datang sini, jom makan. So sekejap lagi nak share apa yang korang makan. Bye. Ni kita order. Tarang. Ada telur, nasi. Ini ke apa yang? Tiga dengan tem. Singgah. Ini singgah daging. Okey. Saya. Okay. Ni apa dah tadi? Tengoklah. Keting. Sup keting. Sup keting. Nasi, lepas tu telur. Telur dia bagi 2. So telur ada 2. So ni apa ni? Ikan. Ulam-ulam lah. Okay. So lepas tu dia ada tempoyak. So itu je. So sekarang dia nak makan. Tapi sedap korang. Korang boleh cuba tau. Nanti datanglah dekat sini. Tu kedai dia. So nama kedai dia itu Pak Cik Liu. Hello everyone. So sekarang kita dah pukul 9.45. So sekarang kita orang tengah makan. So sekarang husband saya tengah makan apa ni? Sekejap ya. Ya. Tak sih. Husband saya tengah makan apa tu? Roti dan cheese. Maria, what are you doing? Ini kuasa muda. Hey, no. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mommy like that? No. Ni roti ayam. 20. Not 20 lah. 10, 11. Sekejap. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Thank you. This is mine. Kita dia makan roti telur sarang burung. So this one sedap. So itu je lah. Bye. Dah tak elok nak muka ni. Okay, bye. Nak makan dulu. Bye.